Walaupun dia negeri pengeluar minyak yang terbesar di Indonesia. Pasal kekayaan minyak dia tu, Jakarta sejuk tadi. Jakarta sejuk tadi, sobat Terengganu lah. Negeri minyak lah. Kita tengok negeri dah. Negeri yang termiskin di Malaysia, Terengganu itu. Terengganu itu negeri yang paling miskin dalam Malaysia. Mencatatkan rakyat yang paling miskin dalam Malaysia. Rakyat miskin terbanyak di Terengganu, sedangkan negeri minyak keluar daripada dia. Biasa. Kelantan punya khianatnya tuan-tuan. Buat keluar minyak Kelantan sejuk kau siap. Sejuk kau siap. Tak boleh naik di atas bumi Kelantan. Kalau buat naik tak kena bayar. Bongkak-bongkak ni nak jumpa perjanjian. Patut kena bayar royalty. Tukar jadi buat keksan. Ni nama dia khianat. Sebut kuat sikit kan. Takut apa untuk lekong daripada nak. Nama dia khianat. Ni nama dia khianat. Ini ke politik, ini hukum. Orang yang mengkhianati janji itu adalah munafik. Yalah, bukan politik 9 lagi. Dan hukum kena mati. Contoh bila tumpang handuk kepada benda khianat, esok tujuan neraka sekali dengan dia. Contoh lah. Haji pi, umrah pi, zakat bayar, tiba-tiba di akhirat terjun lubang maka sekali dengan orang yang tuan-tuan kata betul. Walaupun dia sebenarnya pengkhianat.